Besok hari guru. So dia nak bagi ni, nak buat ni, bagi kat Cikgu Ainul. Lepas tu nak bagi ni seorang satu. Satu sachet lah, bukan satu kotak. Nak letak dalam botol ni. Kau rasa nak bukan besok kan hari apa ni? Hari jamuan hari guru. Lepas tu Lin beli botol-botol ni. Lin beli botol ni 4. Cikgu Ainul ada 4. So Lin beli ni botol. Botol nak Lin beli ni ikut dalam TikTok korang. Lepas tu yang ni nak letak dalam botol. Lepas tu Lin beli pen ni. Tak payah buka, masuk je letak. Lepas tu yang sticky ni ni comel kan. Nak bagi satu. Lepas tu ada level. Yang paling bestnya dia nak bagi cikgu tester ni. Biar cikgu dia orang rasa. Cikgu dia kan semua perempuan lah, nak bagi cikgu rasa. Tu je. Senang kan? So kita buka dulu. Kita masukkan ni. Tak tahu apa nama dia. Ni pun tak ada idea juga. Tengok dekat TikTok kan orang buat. Tadi baru cikgu dia bagi tahu besok ada jamuan hari guru. So Lin baru je balik ni. Baru balik daripada kedai RM2. Tak tahu nak beli apa kan. Ni nak apa? Ainul tolong buka jap. Dapat tu korang rambut-rambang. Letak sikit dalam botol ni bagi dia cantik. First time ni, Lin bukannya ada sini. Banyak sana. Pergilah buka kat bawah sana. Lepas ni masuk ni. Nak bagi Cikgu Ainul ni. Nampak. Lepas tu kita letak pen. Kita letak pen. Kita letak pen macam ni kan. Tapi tak nampak dah. Lepas tu jamu tak nampak kan nak letak. Jamu kita letak belakang. Bismillah. Bagi Cikgu Ainul rasa. Cikgu Ainul kan semua perempuan. Cantik kan. Depan pen, belakang jamu. Lepas tu kita letak sticky ni. Bagi cikgu dia. Cikgu dia kan perempuan kan. Tak tahu nak bagi apa korang. Banyak tadi semua mak ayah cari bahan kan nak bagi hari guru besok. So yang ni letak sini kot. Letak je dekat pen ni. Sangkut je macam ni. Nampak tak? Nampak. Nampak tu comel kan? Macam tu je Kak Lin letak. Okey lah, kira cantik lah tu. Lepas tu kita tutup. Kakak bagi buka kat sana kat dia. Ibu nak buat ni. Cantik lah. Lepas tu kita letak ni label ni. Ni label ni. Ya. Orang tak cracking macam tu lah kan. Sampai dekat sini tu. Sampai kat sini. Ambil gambar. Pop. Jadi dia dah senang je kan. Ambil gam selektif ni. Sampai. Minta besok tapi tambah lah. Tak atas ni lah kan. Tak.
Kan comel. Lepas tu ni jamu dia nak bagi cikgu rasa. Lepas tu ada pen kat situ 3. Lepas tu ada sticky tu. Okay kot. Tu nak letak sticky tu sini. Letak macam tu lah. Oh, nampak. Tutup. Comel kan? Comel kan macam ni. Kakak cantik tak macam ni kakak? Cantik. Ni dah siap 1. Jom kita buat lagi 3. Tengok je macam ni bodoh-bodoh, botol apa semua kan. Boleh tahan jugalah harga dia semua berapa. Lepas tu beli apa tadi? Untuk budak-budak tu ni tak boleh benda makan yang sedap. Ini pun dah harga dah habis 50 lebih. Biasalah korang kan. Kita belikan diorang biskut apa semua kan. Bukan biskut, Apollo bagi budak-budak tu. Tapi dia tak bawa banyak lah, dalam 30 je. Sebab potluck kan, diorang mesti bawa lagi. Lepas tu jamu, lepas tu ada pen macam tadi lah. Lepas tu ambil yang comel-comel. Comel. Tak kat sini. Kita tutup. Tutup tak payah letak nama lah. Malas nak tulis-tulis orang. Tadilah baru cikgu cakap ada jamuan apa ni, hari guru. Lepas tu family balik kerja tadi pukul 4. Cakap dengan family, jomlah kita pergi cari barang. Dah siap 2. Ni suruh anak Aina, tolonglah adik buka. Kan ibu dah beli kan. Cantik tak adik? Adik cantik tak? Adik cantik? Cantik? Buka ke Aina tolong. Biar cikgu dia rasa jamu ni. Kan kakak kan? Ibunya. Besok bagi cikgu tau. Enggak mana. Besok bagi. Comel. Ini minggu. Cikgu kakak ada berapa? Ada 2. Dah apa ni, dah apa? 6 tahun 2 orang. 5 tahun 2 orang. So ada 4. Bagi. Tak sempat, kau tidak boleh order benda makan tu kan. Tak sempat baru dia bagi tahu. Harap-harap cikgu kakak suka lah kan. Kakak rasa cikgu kakak suka tak? Cikgu kakak suka tak? Suka? Itu dah nyanyau. Tak tahu korang nak bagi apa. Selamat Hari Guru. Besok cakap dengan cikgu selamat Hari Guru. Wow.
Cakap terima kasih dah ada ajar Ainul ABC 1, 2, 3. Minggu ni. Minggu minggunya. Lagi. Ya. Nyanyam. Macam tu je lah korang ni tak pandai dekor-dekor ni. Cuba tengok dalam TikTok kan orang buat. Dia pun buat. So besok cikgu boleh ambil macam ni dia pegang ni. Aku dah ambil. Okay. Tak payahlah tulis nama. Malas. Pandai-pandai dah cikgu kakak ambil. So dah siap. 1, 2, 3, 4. Untuk cikgu Ainul besok. Umur 6 tahun dengan 5 tahun. Besok diorang buat sekali kot. Dah siap. Yang penting jamu tu. Kenapa kakak? Nak kat sana? Yang penting jamu tu yang nak bagi tu, jamu tu bagi dia orang rasa. Okey, itu je untuk hari guru besok. Sambutan guru. Lepas tu Lin beli ni je korang. Beli ni coklat, strawberry. Lepas tu pandan. Lepas tu majlis. Aku rasa dia. Lepas tu ni dia beli 3. Jadilah korang tu je untuk budak-budak tu besok. Tak tahu nak beli apa. Itu je. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, korang ni Lin dah susun dah. Ini untuk cikgu 4 orang. Yang ni Lin bagilah besok. Okay, itu je.